Ini bab tentang mengahwini anak dara ataupun gadis ataupun perawan. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya saya, kamu sudah kahwin? Saya jawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, gadis atau janda? Saya menjawab, janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa tidak gadis yang engkau boleh bergurau senda dengannya dan dia juga boleh ataupun dapat bergurau senda denganmu? Ini bab berkahwin dengan abkar, perawan, anak dara ataupun gadis. Tapi kalau kita kata gadis, boleh jadi dalam bahasa kita ni nampak hak muda benar. Boleh jadi belasan tahun kau itu orang panggil gadis. Tapi kalau anak dara, dia luas sikit. Ada orang panggil andartu, ada. Anak dara tua, anak dara juga. Anak dara lagi, jadi asalkan tak menikah, anak dara lebih luas lagi daripada kita kata gadis. Kalau kita kata perawan pun begitu juga, serupa dengan anak dara lah kalau perawan. Tapi kalau gadis kurang sesuai, sebab tidak semestinya anak dara tu dia gadis. Umur 30 anak dara lagi kalau tak nikah. Pernah Jabir bin Abdullah lalu di tengah jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok. Nabi tengok dia pakai air wangi, nampak bau sedap. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu menikah ke? Dia kata, iyalah. Anak dara ke janda? Dia kata janda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa tidak menikah dengan anak daranya? Boleh gurau-gurau, kata dia. Boleh main-main, main dengan dia, dia main denganmu, boleh. Dia pun royak. Dia kata, sebenarnya ayah saya mati, tinggal anak-anak adik-adik saya lah ramai, pak kecil-kecil lagi. Dalam setengah riwayat dia kata 7 orang, dalam setengah riwayat kata 9 orang adik-adik dia perempuan. Jadi saya tak silah menikah ni wak kelik mari serupa dengan perempuan tu juga. Menambahkan beban lagi, wak 9 jadi 10. Kena cara gitulah kira-kira ni. Kalau boleh kira-kira agak boleh tolong-tolong caralah kalau adik-adik saya masih kecil lagi. Oh gitu Nabi kata. Nabi pun doa lah, barakallah. Nabi doa. Maknanya ini orang yang bertanggungjawab ni, mikir ni, tidak kira nak seronok saja. Tidak kira nak seronok saja. Jadi kahwin ni macam-macam maksud dia. Ada setengah-setengah orang dia fikir nak seronok saja, nak suka saja. Dia ni tidak bertanggungjawab. Dah ayah tinggal, adik-beradik kecil-kecil lagi, hak tina, siapa dia nak menguruskan dia? Nak jual sisir rambut, kita kata kalau kita lagi gosok baju dan sebagainya, basuh baju, dia kena ada orang yang boleh menguruskan, lebih tua daripada mereka. Kalau sama dengan hak tu adik-beradik dia, jadi menambahkan beban lagi. Jadi dia ada darah, ada kelebihan dia. Antara kelebihan dia seronok, dia suka, dia tak ada mikir gapo, dia tak ada mikir gapo, dia nak suka-suka nak ajak pergi jalan sana sini. Tu pas tak lagi ngaju gitu tak boleh bui gapo-gapo ngaju cetung. Tu dia. Tapi kalau janda ni memang dia pernah jadi isteri orang dah dulu, tapi dia lebih faham kehidupan. Sudah tentu kalau janda ni biasanya umur dia pun sudah lebih sikit dan dia faham dah orang lelaki nak lagu mana, gapo dia orang lelaki tak suka, gapo dia sepatutnya. Dah kita tahu dah kita nak nikah dengan orang ramai anak kau, misalnya ramai adik-beradik kau, dia kena bersedia. Mana orang yang sudah bersedia dah, ada kelebihan dia. Kalau cari anak dara tak boleh. Tapi Nabi SAW sebut ni hak biasa begitu. Hak biasa tak apalah. Kalau seseorang itu menikah dengan maksud lagu tu, tak apa. Sebab manusia ni kadang-kadang dia jadi tua, lebih tua daripada umur dia. Umur dia muda lagi, rupa dia tu tua. Apa sebab? Keadaan sekeliling kadang-kadang dia tak ada seronok, kadang itu mikir saja. Dan main dengan orang tua, bini tu orang tua, atau bini tu muda duduk dengan suami hak tua. Dia akan jadi gitu juga. Takkan hak tua nak main-main lagi. Dia banyak tanggungjawab dengan sendirinya jadi gitu. Jadi dia pun jadi tua, tak ada seronok. Jadi hidup ni tidak salah kalau kita mengambil sedikit keseronokan, kesukaan dalam kehidupan. Nabi tidak larang. Bahkan dia kata apa, tidak cari anak daranya, boleh gini-gini. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Malik, dia kata malak walil adhari wali'abiha. Apa tidak cari anak dara? Lafaz tulah wali'abiha, dan boleh bersenda gurau dengannya, yang kita boleh bersenda gurau dengannya. Apa tak cari lah betul. Begitu lafaznya, tapi maksud dia sama aja. Jadi galakkan juga tu, molek juga menikah dengan anak dara. Dan hak ni terpulang kepada masing-masing lah. Hak macam Jabir, dia buat gini, dia ada alasan dia sendiri. Nabi SAW tak marah ke, tidak tegur dia, tak kata tak kena tu, tak sepatutnya mu lagu tu. Jadi segala-gala beban tu kamu nak pikul belakang, hak ayah kamu tinggal. Jadi tua sebelum umur lah mu kan lagu tu. Dia tak ada kata. Ini terpulang kepada masing-masing. Benda ni.